Saya pernah rugi hampir 30,000 main forex je. Saya sanggup masuk kelas mahal ikut Sifu yang kononnya hebat. Tapi akhirnya Sifu tu pun tercedok. Modal habis, untung pula entah ke mana. Tapi bila saya ni mula simpan emas, saya nampak beza yang sangat besar. Tak ada istilah margin call, tak ada burn account. Bezanya simple. Trader ni kejar keuntungan cepat. Tiada simpanan emas. Manakala penyimpanan emas pula bina kekayaan perlahan tapi pasti. Adanya simpanan emas secara fizikal. Simpanan emas ni bukan pasal nak cepat kaya, tapi pasal kita nak kekalkan kekayaan. Dan kita nak ubah anak cucu kita supaya celik kewangan. Tak ada hutang yang membebankan kehidupan seperti kita sekarang. Jadi, siapa yang nak mula simpan emas, serendah RM100 dah boleh mula. Boleh simpan tanpa komitmen. Boleh mulakan hari ini. Saya akan bantu tuan-puan daripada A to Z sampai pandai.